So, hi, Assalamualaikum semua. Hari ni sebenarnya penat gila sebabkan esok ada open house dekat kedai. So, hari ni memang kena readykan preparation buat apa semua benda yang sepatutnya saya buat sebab esok dah open house. So, let's go. Tapi sebenarnya main purpose untuk buat open house ni adalah grand opening. Tapi disebabkan dah lepas raya dah pun dah 2 bulan buka kedai baru nak start. So yalah, saya teruskan dengan open house and bagi orang makan free. Open untuk public lah, semua orang boleh datang, siapa-siapa nak datang. So hari ni hari Jumaat, esok Sabtu. Hari Jumaat ni malam ni pukul 11 malam ni saya nak buat preparation untuk esok pagi. So senang, tak ada kalang kabut nak apa. Pagi-pagi baru nak siap, baru nak buat apa semua tu. So bila dah siap semua malam ni, boleh tidur dengan aman. Esok bangun tinggal masak je sikit lagi. Let's go. Macam mana boleh jumpa kat sini pula? Apa semua kau ni? Habis muka kau je. Bang, nak inform esok dekat sini ada open house. So jumpa abang datang Okay, terima kasih. Baik, terima kasih bang. Baik bang, PKL Bang, esok kat sini ada open house. So jumpa abang datang pukul 12.30 hari sampai habis lah. Boleh Boleh tak tengok gambar tu? Boleh. Silakan. Happy birthday anak mama. Kata semalam call lepas tu terus kecek Kelantan. Oh, kecek Kelantan terus. Padahal cakap biasa-biasa je. Cakap biasa, Alung buat cerita lah. Kau buat cerita lah, cakap Arai kecek Kelantan semalam, call mak dia. Memang kecek Kelantan, nak tengok video ke? Kau tak nak mengaku? Mengaku tak? Mengaku ke tak? Aku cakap biasa je. Okey, mengaku tak? Aku mengaku lah. Okey. Esok menu apa je ada? Ayam rendang, daging rendang, pulut kuning, kuah kacang, ada lemang, ada nasi empik, ada pulut nasi. Kambing. Ada kambing 3 ekor. Kambing 3 ekor. Lepas tu 4 lah. Ni kambing. Lepas tu ada mi honsok. Mi unsur, masak mi unsur lah. Mi honsok. Lagi apa? Ada sambal Jawa. Tengoklah mana yang Dan buat lah. Kalau tak Dan, nasib lah tu. Malam ni tak banyak sangat benda yang saya nak borak, nak tunjuk kat korang sebab korang tengah buat preparation. Jumpa korang pagi esok. Lepas tu okay, tengok siapa yang datang. Ada juga jemputan-jemputan ajak influencer sikit-sikit yang saya kenal, yang saya pernah kontak, yang saya berkawan. Yang public lah. Memang ramai insyaAllah. InsyaAllah kalau ramai-ramai lah. Kalau tak ramai tak boleh nak buat apa lah. Tapi jumpa korang esok pagi pukul 12.30 hari sampai habis lauk. Ada kambing 3 ekor. Tapi cepat dia dapat. Bang, minta maaf ganggu. Esok kat sini ada open house tau. Pukul 12.30 hari sampai habis. Jemput datang tak 12.30 hari sampai habis lah, tak tahu habis pukul apa. 12.30 hari. So nanti jemput datang Boleh, kita kerja pagi. Boleh. Kat sini. Boleh, nanti ajak je kawan-kawan datang. Tak apa, tak payah ajak. Bawa je. Ya, best. Cepat habis. Cepat habis. Boleh, nanti bawa datang je Tak tempat datang ke mana? Lambat tinggal. Dia konsep lambat tinggal betul. Jangan follow abang Terima kasih datang tau. Di sini kita tambah semua ke apa? Ni apa yang kau beli tadi? Ni apa? So kedai pun dah tutup. Jumpa korang esok pagi waktu open house tu nanti. Bye bye. Saya dah rabak gila. Saya nak naik tidur. So jumpa korang esok pagi. Bye bye. Pagi sebenarnya dah lambat, dah pukul 11.30, 11.40 dah. Tapi saya lambat siap sebab tadi buat preparation kat bawah sikit. Pagi saya tak buat video langsung. So ni nak bergerak ke kedai. Selamat kedai bawah hotel je. So kalau tak memang kena jalan jauh lah. So nanti saya tunjuk apa yang ada kat kedai, lauk apa semua, barang-barang yang ada kat kedai semua nanti saya tunjuk je kat korang. Korang tunggu kejap, stay tune. Saya nak pergi ambil barang tertinggal dalam bilik. So outfit check hari ni pakai baju Homeboys, kurta Homeboys, seluar Levi's dengan tu je lah jam G-Shock. Semangat sikit nak makan ni. Kuat sikit. Saya memang jangan kenal umur 12 tahun tidur Thomas. Oh Thomas, jangan nangis cakap macam nak nangis. Jangan nangis. Ni siapa? Saya mau nak tanya dia siap.
kambing sama ni. Umur saya 13 tahun. Dia ulang oh perempuan. Ada rendang, ada lemang, lepas tu ada mi sup, apa semua banyaklah, nasi Arab semua belah sana. Banyaklah makanan-makanan yang ada sebenarnya. Yang ni apa Banus? Oh, kuih talam, kuih yang bukan pizza. Ini bukan pizza. Ni sama juga. Ni kacang koleh. Ni kacang koleh. Ni yang di ramai-ramai ni macam tak ada kerja. Oh, buat air. Oh, ni apa? Ada ABC. Ada ABC. Tapi macam kedekut je bahannya. Belum lagi. Kalau ada nanti dia tambah lain. Oh, tambah lain. Okey, ada. Demo saja. Ni manager. Ni manager ah. Manager terbaik. Ni manager ah. Ni manager juga ni. Ha? Ni monsop pun ada. Lepas tu kat sini apa? Ni sup dia. Sup dia. Ni apa kosong? Kosong. Oh, ni kosong. Ni jelas sup dia. Ada. Ni apa benda? Puding laici. Masih buat dengan Kak Long. Ha? Puding laici. Puding laici. Ada kuih bakau. Kari pap, seri muka ada. Semikai. Ni fotografer. Fotografer peluh. Penat ambil gambar. Ustaz. Tak apa-apa keping je dapat tu. Kim, ni apa? Ha? Kambing, betul kambing, confirm? Confirm, bukan lembu? Anak lembu bukan? Buffalo. Ha? Buffalo. Buffalo. Hari ni kita makan kerbau. Tak, kambing. Kambing. Mana yang mula datang? Apa perasaan bang hari ni kerja seorang-seorang? Boleh tak apa, okey lah. Okey, boleh tahan lah. Boleh lah, boleh. Tempoh tak ada hal lah. Cerita dia jarang-jarang orang buat open house. So bila buat open house macam ni, besar-besar macam ni, ajak ramai orang apa semua, seronok lah. Dia rasa feel dia lain macam sikit. Tapi enjoy, penat. Walaupun penat dia macam enjoy. So bagi orang makan seronok lah. Memang seronok. Orang pun semua dah start datang. Lepas tu customer-customer yang datang apa untuk makan pun saya jemput just datang je makan. Tak payah. Ada nasi lemak, ada nasi Arab, ada kambing, ada apa bihun sup, ada benda-benda yang lain lah macam lemang apa semua, barang-barang raya, makanan-makanan raya apa semua kan. Semua ada. So jemputlah singgah. Tapi video ni minggu depan baru post. So korang lambat. Okay bang, selalu kambing memang selalu datang dah siap bakar sikit lah. Selalu kita dah bakar dalam 3-4 Ni kira panaskan balik, pusingkan balik lah. Marinate 1 malam. And then kita bakar 3-4 jam bawa arang lah. Oh, lepas tu baru bawa ke customer. Kita bawa, lepas tu bahagian-bahagian ni ada yang dah masak dah. Tapi kita masak sikit bahagian yang tebal, yang dekat paha tu kita masak lagi sekali. So nanti kat sini masak juga, masakkan lagi. Masak sikit lagi. Okey, kambing bakar. So nanti abang yang potong lah kambing ni. Kita ada nanti tukang lapar dengan tukang cincang kat depan. Okey. Lepas tu nanti siap serve lah. Oh, siap serve satu portion. Satu portion. Ikut macam mana customer nak, berapa banyak ada nak ke. Okey. So ni sekali abang punya barang-barang ni lah. Sekali set lah ni. Set boleh. Kalau apa-apa nak berminat nak dengan kambing golek, boleh search dekat Facebook atau Kambing Golek Melaka Official. So akan jumpa kat Facebook apa semua ada lah. Facebook apa semua ada. Alright. TikTok tak ada TikTok? TikTok ada. TikTok ada? TikTok baru buka. Apa nama? Sama? Kambing Golek Melaka Official juga. Okey, baik. So korang boleh save. Ni saya belakang abang pusing sikit lah. Ni lah. Saya ada nombor telefon siap. Korang relax ke? 24 jam dia reply. 24 jam reply. Betul, abang ni tak tidur. Ni lebih kepada korang sendiri je yang makan, bukan orang lain yang makan ni. Aikal, saya tak makan lagi. Adam jangan buat-buat function dah, Kalau jangan lupa nanti kemas pinggan kemas meja. Kan nanti panggil lagi kat kawan-kawan lain. Panggil lagi kawan-kawan lain. Boleh. Bang, jadi kita cukup tambah je bang. Boleh bang. Jangan malu-malu. Abang malu ke? Tak malu kan? Okey, tambah je. Bang, jadi kita cukup tambah je bang. Ada apa-apa nak makan je. Tambah je, tak cukup tambah je bang. Boleh bagi dia orang dulu. Tengok baju bapa peluh bapak pandai gila. Kedai memang dah ramai gila orang. Memang jemputan dia public. So memang siapa cepat dia dapat memang kalau habis lah. Saya tak boleh nak buat apa. Tapi kita orang dah prepare makanan banyak semuanya kalau habis sebelum pukul 5 ke sebelum pukul 4 ke habislah dia. Ni kerja pun asyik makan je daripada tadi. Sekarang pukul 12.40 lebih. Orang ramai gila dekat dalam kedai. Kat luar pun ada sikit lagi orang. So datanglah, jemputlah singgah. Kambing dah boleh makan kambing. Kambing jangan lupa ambil kambing. Cepat bawa kambing lu. Tak bagi. Bunyi kambing siap bang. Bunyi kambing lu sikit je. Kambing lu, bunyi kambing lu baru boleh ambil ni. Cepat bunyi kambing ni, cepat. Pantas cepat. Bunyi kambing. Kambing.
Kau tak payahlah tengok je. Tolonglah kalau nak tolong. Tak payah tengok je. Kan? Apa nama dia? Hafiz Hafiz Soeb bukan? Hafiz Soeb jual kambing. Aku nampak kamera tu warna merah. Aku nampak. Kenapa dia takut ah? Kenapa dia takut ni ah masuk kamera? Wanted. Aduh hai. Jangan makan nampak sedih sangat bang. Makanya nampak sedih sangat. Terima kasih Ustaz datang. Terima kasih. Tak nyanyi lagu negara aku tak boleh balik Semua makan kambing dia kan. Bawa bunyi kambing ramai-ramai lu bawa boleh balik. Bawa bunyi kambing lu 3 kali. 1 2 3. Udah boleh balik. Hari ni hari korang pelepasan Tak, siapa yang dapat buat bunyi kambing lu, buat bunyi kambing boleh ambil. Bunyi kambing lu. Kuda boleh lah. Abang Wan tak tunjuk muka tak boleh bagi Abang Wan tak tunjuk muka tak boleh bagi Aku sanggup. Oi, baiklah. Bang, silakan bang. Ramai raya, silakan. Dah pukul 1 lebih kat pukul 2 dah. Keadaan kedai memang ramai gila orang. Shock gila, saya pun busy layan customer, layan orang yang datang apa semua tu. Dia macam rasa macam saya memberi balik apa yang diorang beri kat saya tu. Saya memberi seronok gila, sumpah seronok. Memang macam rasa tiap-tiap tahun nak buat open house lah kat kedai, open for public kan. Best gila lah, memang shock sebab saya jumpa orang-orang yang sebelum ni saya tak sempat pun nak layan betul-betul, nak ke meja apa semua. Tapi this time memang betul-betul enjoy, best. Dapat berborak dengan orang, dapat communicate dengan orang. Tu yang paling shock sekali sebenarnya. Ya, Ewan, masuk bang. Open house bang ini. Boleh jemput ABC. Harap Mama kata take care, jaga ni. So sekarang ni pun dah pukul 4.30, dah lauk pun banyak dah habis apa semua. Kalau dah habis nanti saya terus tutup je senang. Macam tu lah. Kiranya memang ramai gila orang tadi, memang excited kat. Saya excited and saya dah record beberapa shot. Lepas tu penat gila macam tanpa ramai orang. So ya, best lah. Yang kali memang akan buat untuk public. So seronok sikit. Diorang siap buat live lagi. Nak panggil orang punya datang. Nak bagi tahu customer esok apa hari ni ada kenduri. Siap panggil buat live lagi. Korang nak masuk dalam vlog Bang Sudu tak? Komen sebab. Anak mama ni macam mana anak mama? Anak mama tak pakai baju burgundy. Anak mama tak pakai baju burgundy. Tidak habis-habis aku yang kena. Abang Wan kenapa rambut karat sangat tu? Abang Wan. Ni Fuk Panda, Akak Panda. Akak Panda. Ramai gila beca. Adalah 2, 3, 5 orang, 6 orang yang bawa beca datang singgah makan. Yang Kuromi, yang Doraemon, yang Bear, yang Pikachu. Semua ada. Semua ada. Pisio. Ni semua dah kepenatan sangat dah. Semua dah masuk dalam lobby hotel. Lepak kejap. Capek. Tidur. Kepada korang semua, bye-bye. Jumpa lagi di live yang akan datang. Tak tahu bila. Bye-bye. Bila ke lapangan lah. Bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Penat tapi rasa macam berbaloi gila, puas hati gila sebab yelah yang datang, customer apa semua tu macam best lah, memang best lah. Sekarang, even sekarang pun still tengah ramai lagi. Korang tengok, saya tengah ramai lagi orang. So tu lah saya nak cakap. Saya nak ucapkan terima kasih lah siapa yang menjayakan kita punya program makan open house dekat restoran Melaka ni. Terima kasih banyak-banyak orang-orang Melaka, abang-abang beca, akak-akak yang kerja-kerja kat mall-mall kiri kanan saya ni. Terima kasih sebab datang. Terima kasih. Bagi sikit pendapat buat open house sendiri dekat kedai. Best lah tapi penat. Penat lah, kau penat lah sekarang ni, penat lah. Penat lah. Kau masak lah. Kau masak, kau nak melayan orang. Layan orang lah. Oi, kau. Aku dah macam owner kedai lah. So dah halang-halang macam buat open house apa semua ni disebabkan ada beberapa staff yang birthday diorang bulan 4. Saya ingat saya nak celebrate je sekali, tapi diorang dah beli kek apa semua dah. Memang plan awal dah buat dah pun, cuma ni sekarang ni diorang tak tahu. Saya pun baru je tahu yang ni. Sekarang ni diorang punya plan, diorang nak suruh saya pergi sekarang ni diorang suruh saya macam marah-marah sikit, macam tegur staff tu buat salah ke apa ke. Lepas tu bawa surprise. Saya tak tahu lah. Benda ni macam dah selalu sangat buat, and so nanti mesti diorang macam
Ni mesti nak sambut birthday ni. Tak apa, walaupun benda tu dah biasa, diorang akan lupa. So saya buat je, tengok macam mana jadi ke tak jadi. Kalau jadi memang power lah. Di belakang lah Ni bukan buat-buat tau. Nanti korang cakap aku buat-buat. Aku buat-buat cerita je. Orang komplain kan bagi-baca. Aku panggil Jebat. Ada aku kalau aku gem. Kerja lah. Aku kalau bagi aku panggil Jebat. Lepas ni tolong tolong jangan berjoget-joget lagi dah. Lepas ni kalau nak berjoget ke apa, semua kat belakang. Berjoget ke, orang nak buat backflip ke, Abang Wan nak buat backflip ke apa ke, semua kat belakang. Boleh tolong lah. Lepas tu lagi satu hal, korang banyak main. Arai pun sama. Arai pun ikut betul. Banyak main kat depan tu, main kejar-kejar dengan Fitri, betul. Kau pun banyak main, betul. Adam pun ikut sekali, kena main-main kejar-kejar kat depan. Betul. Tolong jangan buat lagi lah. Time tak ada customer tu, kau nak main ke apa kat belakang. Kau nak langgar Arai pakai motor ke apa ke, semua kat belakang. Lepas tu sekarang ni aku dah tak dengar dah yang budak-budak depan selamat datang. Tak ada dah. Kenapa? Dini. Kenapa? Bukan Dini je. Ramai. Depan pun pernah depan. Abang Daus pun pernah depan. Mita, Arai pun pernah depan. Arai memang depan. Lepas tu siapa lagi depan? Adam buat balik macam apa yang masa mula-mula kita buat dulu lah. Aku tengok lah. Korang happy tak kerja kat situ? Happy tak? Wan dengan Arai. Okay. Happy? Okay. Kalau happy, kita bagi dia happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Wan. Happy birthday to you. Hari tu kau main cakap pasal Adam nangis lah apalah. Dia pun nangis lah. Korang bungkus, lepas tu bawa balik, bagi mak ayah rasa, okey? Baik. Boleh Wan, ni kalau kau bawa masuk wayang tak boleh ni Wan. Kau jangan bawa masuk wayang. Yang tu tak boleh bawa masuk wayang lepas tu kuih-kuih ni. Kuih-kuih ni jangan lupa. Kuih-kuih ni bawa habiskan. Tidak kalau nak ambil semua je tidak. Ambil kuih juga. Ambil kuih juga, ambil je. So, is a wrap. Semua dah selesai, dah habis. Tinggal lagi diorang nak kemas-kemas. Saya nak balik, saya nak naik hotel, saya nak mandi, saya nak rehat apa semua. Jumpa korang kalau ada next activity. Saya akan sambung vlog ni. Kalau tak ada, inilah pengakhirannya. Let's go guys. Bye. Jangan lupa subscribe, komen, share. Jangan lupa datang kedai dekat Melaka yang baru opening dalam masa 2 bulan ni. So, thank you sebab support. Thank you sebab datang. Tengok kedai saya, apa semua, makan apa semua. Thank you. Jangan lupa siapa yang datang open house hari ni, tolong komen kat bawah korang ada dalam ni. Bye bye. Assalamualaikum.